Okay guys, so kebetulan hari ni aku ada sikit lah nak kena drive. Jadi aku ada beli lah air mineral ni kan. Sambil-sambil nak buat hilang ngantuk tu, so aku beli lah satu botol ni. Tapi aku tak, bukan kosong aku ada nak isi satu benda. Okay, so kalau korang boleh tengok dekat tangan aku ni, ini dia. So benda ni sesuai lah untuk siapa-siapa yang nak diet kan. Nak diet ke, nak cut sugar, so boleh lah guna benda ni kan. So cara dia senang je. Kalau korang ada botol macam ni, korang cuma perlu isi dalam lebih kurang 2 titis cukup lah. Jangan banyak-banyak lah, nanti dia manis tau. Benda ni dia memang manis, tapi manis dia bukan jenis manis yang gula pasir tu. Tapi manis dia adalah menggunakan MCT oil. So korang dah isi 2, korang goncang dia sikit lah, bagi dia larut. Kemudian so bila korang minum, korang akan dapat rasa yang macam aku punya ni mangga. So memang rasa mangga dalam ni. Mangga dan dia manis. Manis dia bukan manis gula tau, tapi manis MCT. Dia gantikan dengan MCT. So kalau korang tengah cut sugar ke apa, better korang dapatkan benda ni kat bawah. Baik cepat-cepat sebab stok dia memang laju. Okay, so nak dapatkan sekarang kat bawah.